Salam guys, kembali lagi bersama aku Rashid. Inilah dia CBR 650R. Apa yang aku nak kupaskan dalam video kali ni, adakah CBR 650R ni bertanda harga RM50,000 on the road lebih kurang, mampukah dia bersaing dengan pesaing-pesaing perang super sport yang ada dalam market Malaysia sekarang ni? Okey, pertama sekali apa yang aku nak share kat korang, dia punya ketahanan enjin dia. Apa yang aku nak share dekat korang ni adalah benda yang aku baca di forum US forum US bukan Malaysia. Dekat US korang kena faham satu, cost labor nak cas sebuah motosikal ni, nak repair cost labor nak repair motosikal sangatlah mahal. Jadi kebanyakan rider-rider di US dia akan pilih motor yang kalau boleh yang sangat susah untuk rosak lah. Jadi CBR 650R ni apa yang aku baca antara model pilihan rider-rider US. Sebab apa? Motor ni apa aku baca lah, di luar negara sangat susah nak rosak dan motor ni dekat US juga korang memang susah nak jumpa second hand. Sebab bila aku baca diorang cakap sebab owner tak nak jual, bulletproof lah, so diorang tak nak jual kalau boleh. Jadi kat situ kita boleh nampak dia punya durability dia well proven lah. Kalau tanya aku, dia sebut Honda, kita tahu ketahanan enjin tu, durability enjin tu memang cukup-cukup tahan lah. Macam biasalah, Honda dan juga Showa memang berpisah tiada. Di antara KYB dan juga Showa, apa aku boleh kata based on experience aku, Showa kebiasaannya lebih sedap. Bukan aku nak kata aku puji Honda dan sebagainya, tidak, tapi based on aku pakai, Showa lagi sedap. Showa lagi orang kata kau tak rasa bergegar telur kau. Senang, Showa lebih solid. Showa susah sikit nak leaking kebiasaannya. Ini yang experience aku tapi tak tahu kalau ada orang lebih suka KYB. KYB tak ada masalah mana-mana pun. Part brake Nissin, kiri dan kanan, floating disc Nissin belakang, barangnya pun biasa master pump pun Nissin. So in terms of quality memang Honda dia ada so tak ada masalah pun. Berapa pun harga dia sekalipun, orang tahu bila sebut Honda, kualiti memang nombor satu. Yang kedua, ini antara jajan yang paling famous yang orang nak tahu sebenarnya bagi akulah. Ada quick shifter, upshift dan downshift tak motor ni? Tak ada sebenarnya quick shift dan juga downshift. Kalau kita tengok dari sini, dia bukan alat quick shift, tapi dia ada, ni nak kena faham, dia ada e-clutch yang berfungsi lebih baik. Ni apa yang Honda cakap lah. E-clutch ni dia berfungsi seperti sama macam quick shift. Korang boleh upshift dan downshift tanpa turun throttle, sama seperti quick shifter yang ada dekat motor-motor yang kita tengok auto blipper dan sebagainya. Senang cakap, bahasa mudah nak bagi faham, adalah korang boleh upshift dan downshift. Dekat sini korang boleh nampak, korang boleh setting lagi. Sebab tu Honda kata dia jauh lebih baik daripada quick shift dan juga auto blipper. Dia nampak ni, korang boleh setting dia punya upshift, downshift. Dia nampak nak hard, nak medium ke soft dan sebagainya. Macam korang tengok tadi, shifting seawal 2,500 ke 3,000 RPM tu dah boleh upshift tanpa turun throttle. Maknanya kalau korang tukar exhaust motor ni, korang boleh belanja upshift tu seawal 3,000 RPM. Kalau macam quick shifter yang selalunya yang kita jumpa di pasaran, yang ada di motor-motor, tak kisahlah apa-apa motor pun, memang kebanyakannya semua shifting tinggi-tinggi. Berbalik pada e-clutch balik, ni antara salah satu main selling point dia lah. Ada yang kata
Ikhlas ni sebenarnya tak function pada motor super sport. Bila bawa tu sama je macam Kapcai, sama je macam motor biasa. Beza dia, kalau Kapcai, kalau korang perasan Kapcai di dalam gearbox dia ada satu auto shoe dan juga clutch bell. Dekat situ kebiasaannya akan berlaku loss power lah. So auto shoe dan clutch bell, bila auto shoe pusing, auto shoe akan bergesek dengan clutch bell akan pergi transfer power tu pergi kepada clutch plate pergi ke gearbox. Itu adalah sistem Kapcai. Tapi untuk CBR 650R ni, dia tak ada tau auto clutch bell bagai-bagai. Semua tu dia punya gearbox ni sama je macam motor-motor super sport ke SBK ke lain-lain, seperti sistem clutch yang biasa. Cuma beza dia, e-clutch ni dia ada satu motor elektronik yang tolong tarikkan korang punya clutch je. Itu je. Setiap kali korang nak shifting, dia akan tarik kau punya clutch. Dia akan bantu kau tarik dan lepas. Itu saja. Dia still menggunakan clutch seperti biasa. Dia bukan auto. Dia bukan ada istilah automatic gearbox dia ni. Tak ada. Dia tak ada macam gearbox macam YAMT Yamaha, ada special gear yang ada bantuan tolong tarik dalam gearbox DCT bagai-bagai. Itu tak ada. Dia sistem clutch tradisional macam biasa. Sama je. Korang takkan rasa power loss tu. Dia punya feeling bawa sama macam Superbike lah saya cakap, sama. Okey, kalau korang tengah bawa e-clutch, sebagai contoh aku masuk gear ni sekarang e-clutch aku tak tarik clutch, aku masuk gear. Okey, sekarang e-clutch, tiba-tiba kan member korang bahan korang kata, apa barang tak gentleman pakai e-clutch kan, ada motor super sport pakai auto. Tak ada masalah geng. Bila korang tengah pakai e-clutch, tak kisah di gear berapa, okay, let's say gear 2 ke gear 3 ke, sebagai contoh sekarang tengah e-clutch kan, korang tak nak pakai e-clutch, korang boleh terus tarik clutch ni, nampak dia terus, nampak, dia terus pergi ke manual, dia manual override terus. Ni bila aku dah tarik clutch ni, automatically dia terus manual lah, dia dah tak pakai lagi e-clutch dah tak function bila kau tarik lever ni. Nampak, tengok ni aku tunjuk contoh. Nampak, aku main clutch ni, nampak tu. Tapi tiba-tiba korang masuk jam ke, ataupun korang rasa macam tak nak pakai clutch ni, korang nak pergi ke e-clutch balik, tak ada masalah. Korang slowkan motor korang, okay, korang masuk gear N. Nampak, dah gear N dia automatically pergi ke e-clutch balik. Nampak, aku masuk gear, nampak, dia e-clutch balik. Rasa tak nak pakai e-clutch, tarik balik tombol clutch ni, automatically dia jadi clutch manual macam biasa lah. So walaupun dia ada e-clutch, korang still boleh menganjing kawan-kawan korang. Sebagai contoh, okay, tengah e-clutch kan, tarik je lever macam biasa, nampak. Okay, let's say korang nak pakai e-clutch kan, pula je minyak, bawa macam biasa apa semua kan, dia boleh masuk gear macam Kapcai juga. Korang tarik, lepas minyak, lepas tu masuk gear. Kalau korang nak pakai shifter pun tak ada masalah. Okay, nampak, itu tanda dia suruh kau turun, nampak. Itu tandanya kau turun gear. Okay, turun, maknanya follow je lah. Nampak. Okay, tengok ni, ni aku demo je dulu. Nampak, aku tangan aku tak pegang clutch langsung Tadi dah kuning tu maknanya disuruh kau turun clutch lah. Disuruh kau turun gear lah. Tapi kalau korang tak nak serabut kepala kan, macam korang tak nak langsung feature e-clutch ni, korang nak start motor terus pakai manual macam motor biasa, macam motor clutch biasa, boleh, tak ada masalah. Kau off je e-clutch dekat dalam setting menu ni. Ni nak off lah, yang tepi ni ni off, tak nak langsung kan, macam aku cakap dia. Okay, aku on je lah sebab aku memang suka pakai. So sebenarnya e-clutch ni bagus ke tak bagus? Kalau tanya aku, bagus lah. Dia tak kacau performance, dia tak ada isu power loss di dalam gearbox dia. Same time dia sangat praktikal untuk kau pakai benda ni. Jadi aku harap Honda akan teruskan pakai teknologi e-clutch ni di motor-motor lain yang akan datang. Sistem 2 alam gearbox paling sempurna, paling ngam lah. Aku tahu ada je brand-brand lain yang menggunakan sistem auto, tak perlu tarik clutch, tapi masalahnya dia orang buang terus ni. Kebanyakan brand dah tak ada dah benda ni. Paling kuat pun dia buang benda ni, dia gantikan dengan sistem tukar gear pakai toggle macam ni tak best tak boleh nak menganjing ni baru sedap. Kau mesti boleh pakai lagi dia punya traditional clutch tu untuk menganjing kawan-kawan korang kan, tarik clutch pula belanja.
ni dia piston aku. Sebulan dah sadai bateri kong. Tapi ada motor ni tak apalah. Kita layan dulu motor ni. Okay guys, di mana korang boleh tengok dia position seat belakang riding dia tidak macam R6 ataupun ZX6 tau. Dia lebih tinggi. Untuk CBR 650R ni korang boleh tengok dia punya kedudukan passenger seat dengan rider ni yang bawah dia macam flat Korang boleh tengok anak aku pun boleh duduk kat belakang ni, masih ada lagi ruang Kalau korang perasan ada ruang lagi. So biasa wife aku muat lagi kat belakang ni lah, nampak ada ruang besar lagi. Tapi walaupun boleh bawa masih selesa lagi untuk bawa satu orang anak motor ni, janganlah korang bawa pergi tarak pula. Tak boleh, tu bahaya lah. Kalau pergi kedai memang sesuai lah, dia tak lenguh. Dia punya seat position dia tu tidak terlalu agresif. Certain model Superbike ataupun Super Sport dia lebih menunduk macam ni, lebih kurang. Tapi untuk CBR 650R ni, kalau korang boleh nampak position aku ni, dia sesedap rasa saja. Dan dia punya ketinggian motor ni pun sebenarnya tak tinggi sangat, rendah. Kalau kau boleh nampak kaki aku masih lagi berlipat Aku 175 cm masih lagi berlipat. Kalau korang 165 pun kaki boleh flat lagi. Maknanya apa aku boleh kata, motor ni dia sangat sesuai walaupun korang pendek, kau still boleh bawa dan sangat selesa untuk kau bawa anak ataupun pillion, sebab seat dia tidak agresif. In terms of keselesaan, motor ni memang sangat A lah. Dia memang fokus pada keselesaan. Motor ni pun dia dilengkapi dengan slipper clutch geng. So kalau korang tengok ni, tarik memang sedap memang lembut tak rasa sangat clutch dia, walaupun cc besar. Lebih kurang macam tarik A15 je guys, lembut je. Okay guys, macam aku cakap tadi, function ni clutch nampak. Bini aku suruh pergi kedai beli tisu basah tengok. Bukan setakat benda ni je kau boleh beli. Kau nak beli beras, kau boleh letak atas tank ni sambil pegang pun tak ada masalah. Kau nak beli apa lagi, telur sepapan pun boleh. Itu namanya, bagi aku secara tak langsung ikhlas ni dia memberikan kelebihan pada motor ni untuk menjadikan motor ni lebih praktikal lah. Walaupun dia tidaklah praktikal secara 100%, tapi sedikit sebanyak kau boleh pakai untuk pergi kedai, beli barang keperluan.
Okay, in term of design pula. Kalau korang tengok design dia, ada ala-ala DNA Super Sport Touring sikit kan. Kalau korang tengok lah kan. Owner CBR, dia pasang engine cover ni. Engine cover ni semua ditutup. Lepas tu dia pasang single seat cover, tutup semua ni. Automatically motor ni nampak macam abang dia 600RR. Satu lagi bagusnya motor ni, dia punya seat dia lebar kan, nampak tu. Memang lebar, sangat-sangat lebar. So motor ni in terms of keselesaan penumpang belakang sangat-sangat luas, sangat-sangat selesa. So kalau minyak betul-betul dah nak habis, dia punya indikator tepi ni dia tak akan berkelip tau. Dia akan jadi macam ni lah, korang boleh nampak ni kejap. Nampak tu. Maknanya minyak spare tank lebih kurang boleh jalan dalam 71 km lagi. Kalau korang perah mungkin dapatlah 60 km. Kalau tak, dia ada 1 bar, 2 bar. Aku cuba isi RM10 saja. Aku nak tengok RM10 berapa banyak dia naik. Nampak tu, korang boleh nampak naik hampir setengah juga sebab tangki motor ni dia tak besar, dalam 15 liter. Walaupun tangki dia tak besar, tapi dia punya fuel consumption dia tu sebenarnya cukup je untuk tangki liter yang sebanyak tu. Minyak tadi aku isi RM10 kan. Kita tengok berapa range boleh dapat sebanyak RM10 daripada minyak dah nak habis langsung. Nampak tu, 250 km kan dia punya range. So bagi aku banyak dapat. Korang isi RM10 kan, korang boleh at least 200 kilo tu berapa, macam-macam korang boleh pergi. Kalau korang bawa betul-betul G-Max mungkin dapatlah 250 ni. Tapi kalau korang pulas boleh jadi 200. Tapi 200 pun still bagi aku sangat G-Max Aku tak ada rasa sangat minyak tu surut cepat. Untuk dia punya basic service dia sebenarnya sangat senang je kan. Kalau korang jenis kaki buat sendiri, korang boleh nampak nak buang minyak hitam dekat sini je. Dia punya oil filter atas ni sahaja. Tak perlu korang nak kena buka cover set ke, ataupun kena buka apa-apa cover lah. Tak payah, nampak dia just kat sini je, nampak ni. Sangat mudah, sangat simple saja kalau korang nak servis sendirilah. Okay guys, secara keseluruhan apa aku boleh kata, CBR 650R ni benda yang aku paling suka sekali kat motor ni sebenarnya bukan dia punya ikhlas. Walaupun aku tahu ikhlas dia sangat praktikal, sangat function, sangat high tech. Aku pun suka main dia punya ikhlas dia. At the end of the day, aku tetap pilih keselesaan yang ada daripada motor ini. Keselesaan jugalah yang akan menentukan korang pakai sesebuah motor tu lama tak lama. Sebab apa? Kalau korang tengok owner-owner SBK banyak pencen awal kan, sebab sakit pinggang lah sebagainya. Motor ni tak ada geng. Motor ni aku boleh jamin korang pakai, insya-Allah korang tak sakit sangatlah pinggang untuk long term. Sebab berbeza walaupun aku tahu R1 dan juga motor ni satu kategori yang berbeza. Aku bawa R1 naik genting, sekali naik je, turun sampai rumah tangkap mat semua badan-badan. Untuk motor ni tadi aku layan genting, jana baik, karak dan sebagainya. Aku sampai Shah Alam memang badan aku masih ngam lagi lah. Aku bawa wife aku tadi pun, wife aku pun tak komplain. Maknanya kalau wife aku tak komplain, maknanya keselesaan dia tu lulus lah aku kata. Lulus lah. Motor ni bukan untuk orang yang orang muda lah. Biasa orang muda dia lebih suka yang lebih agresif kan, tenaga kuat, badan pun masih kuat. Dan dia lebih kepada orang yang dah berusia tapi nak rasa pakai super sport. Inilah dia. Inilah dia. Dia punya riding position dia tu dia dah bagi ngam-ngam soi untuk korang. Aku yang tinggi ni pun tak ada rasa membongkok, tak ada rasa lenguh. Kalau korang yang tinggi 165, oh memang perfect lah motor ni. And overall memang ngam lah. Keselesaan ada, high tech, jajan pun complete. Adakah dia masih mampu untuk bersaing dengan super sport yang lain? Ya, dia masih mampu. Adakah dia berbaloi dengan harga RM50,000 on the road plus minus? Ya, dia masih berbaloi. So itu je lah apa aku boleh kata untuk CBR 650R ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.